Angin udara di tengah-tengah ni. Ni dia angin udara yang di tengah-tengah ni. Fashion lagi. Akan dibuat sebaik mungkin. Ini tempat wuduk. Okey. Okey, yang paling bestnya pakcik tengok dia punya ni. Pintu-pintu. Pintu dia paling best. Kita buka macam ni. Lepas tu kita lepas je. Dia tertutup sendiri. Tengok persediaan yang masih banyak lagi. Persediaan yang masih banyak. Kita tengok kemah CS Holiday dia bersama-sama dengan Yaskin dengan juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Lai. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okey, alhamdulillah hari ini hari yang cukup bersejarah sebenarnya. Kali pertama kami disatukan. 30 Jap, mana Haji Zakiri ni? 34 ke 37 PJ? 34 ke 37 Cibik? 34 PJH berkumpul untuk bersatu. Yang ditugaskan oleh tabung haji. 34 PJH. Kita duk tanya, mana Tuan Sulit? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okey, alhamdulillah. Inilah kali pertama rasanya sementara Bang Cik duduk di Arafah ni. Diorang masa ketua-ketua operasi dah ada mesyuarat sekali semua. Tetapi inilah kali pertama kami semua disatukan 34 PJH Malaysia disatukan di Maktab 69 ataupun di kawasan Arafah pagi ni untuk melihat kemah-kemah untuk kami semua. Kemah-kemah yang telah disediakan. Sekarang ni Pakcik tengok dah ada peta kemah CS Holiday, kemah TS Travel, kemah KUGDT, kemah MKM, kemah Raiha, kemah Andalusia. Kalau Pakcik nak sebut satu-satu ni kan, yang mana yang Pakcik tak sebut, Pakcik minta maaf. Sudah dibahagikan. Jadi sementara itulah Pakcik akan tunjukkan untuk hari ini. Inilah tugas petugas-petugas PJH ataupun pengelola jemaah haji under tabung haji akan membahagi-bahagikan. Sekarang ni kita berada di Maktab 69. Kita tengok dekat sini 69 Nuzuli. Street 916. Kita tengok street 916. Maktab Nuzuli. Maktab Nuzuli 69. Tahun ni untuk PJH ada 2 maktab, 68 dan juga 69. Okey, macam biasa, mesti anda nak tahu macam manakah bentuk-bentuk kemah yang ada dari sudut Bang Cik Live. Dari sudut Bang Cik Live kita tahu kat media sosial pun sekarang. Kalau kita perasan semua PJH pun dah bawa media dia sendiri. Bawa media dia sendiri nak tunjuk bagaimanakah perjalanan haji. Perjalanan haji yang dulu kita hanya anggap hanya korban di Malaysia. Tetapi sebenarnya perjalanan haji itu besar. Sangatlah besar dan sekarang ni ramai yang boleh menikmatinya. Kita tengok ni semua. Ustaz Zuhdi, Insaf Travel. Bangkit senantiasa ceria. InsyaAllah. Mana lagi? Ni kita tengok kat sini. Inilah dia orang tengah tengok peta tu. Tapi sebenarnya tengok je peta tapi nombor kemah yang tak ada. Jadi tadi dah di-explain di manakah yang mula. Syekh, Datuk. Ni kita punya Nuzuli punya bos besar. Okey, tengok. Inilah peta-peta dia. Semua tengah berbincang. Sebab kadang-kadang ada juga kemah-kemah yang digabungkan 2 PJH. Kita tengok kepada kuantiti
ataupun ramai tak ramai. Tengok Macam sini Yaskin CS Holiday macam biasa setiap tahun insya-Allah permintaan yang ditunaikan satu kemah. Ni Al-Balad dengan Mim. Ni semua Azuha dengan MKM. Tengoklah. Tengok pada jumlah jemaah masing-masing. Kalau macam jemaah sebab satu kemah tu sudah memang dah ada kuantiti dia. Dan macam biasa banyak lagi perkara yang banci boleh tunjuk hari ni. Cuma kalau macam biasa kalau nak ikuti banci silalah tekan subscribe. Okey, Zaz. Tu baru intro je. Okey, Zaz. Kita ucapkan tahniahlah kepada Haji Anwar and the team. Haji Anwar, tabung haji and the team, petugas-petugas yang memastikan semua berjalan lancar daripada airport Movenpick, sampailah sekarang ni tim-tim yang banyak tak tidur malam semua ni. Kita kena terima kasih kat mereka juga. Ini kalau nak jumpa Tomok, jumpa yang ni. Tak adalah. Okey. Semua kebanyakannya baru sampai juga. Ni kemah dia dalam ni. Cuma ni tak tahu lagi ni kemah siapa. Dah tengok belum? Ni siapa punya? Ni Ustaz. Ustaz pun sibuk lah. Okey. Kita pun tak tahu ni kemah siapa. Tapi kita masuk dulu Ambil berkat. Ambil berkat. Ni dia. Sebab banci tak tengok lagi peta. Ustaz, kita nak melangkah ke macam ni Ustaz? Boleh. Allahu Akbar. Ustaz sihat? Alhamdulillah. Lagi kita InsyaAllah. InsyaAllah kita jumpa setiap tahun. Kita doakan. InsyaAllah. Kalau tak jumpa saya di syurga, Ustaz tarik saya. Boleh Ustaz Okey. Ni dia. Sudah berpunya. Tengok tilam tahun ni. Kejap lagi kita review. InsyaAllah. Okay, setelah tengok peta setelah kita tengok peta, di sinilah yang kita dapat tahun ni. Nak cakap kemah ni kemah nombor berapa tak tahulah. Tapi banci ucapkan terima kasihlah sebab kita akan bekerjasama dengan pihak Yaskin yang setiap tahun. Bos Muaz, terima kasih banyak. Kita diluluskan kita punya permintaan. Alhamdulillah. Dan banci tengok perbezaan aircon tahun ni ada ni. Ada angin udara di tengah-tengah ni. Ni dia angin udara yang di tengah-tengah ni. Jadi semoga apa yang dibuat kelemahan tahun lepas yang sistem pengudaraan ni katanya ada aircon tahun lepas tapi tak cukup. Tapi tahun ni rasa ni tahun pertama kot yang ada tengah-tengah macam ni. Yang dan pakai aircon yang berapa horsepower kalau macam ni besar macam ni? 3 horsepower besar-besar macam ni. Ni 3 horsepower. Okey. Inilah kita orang bersama-sama dalam ni. Bukan nak kata kita orang ni, kita nak berdapatkan kata sepakat. Sebab kadang-kadang PJH dua-dua ada planning dia kat Arafah. Bila dah berkongsi kemah ni, kita kena tukar planning lah. Betul Haji Muaz nasib baik Haji Muaz pun dah handsome sekarang. Bab-bab macam ni kita kena puji sikit lah. Tak adalah, main-main je. Okey, Zaz. Okey, setelah mendapat kata sepakatan, Alhamdulillah yang kita doakan kita dapat tim yang hampir sama macam tahun lepas, iaitu bersama-sama dengan Yaskin. Bila kita dah biasa bekerjasama, dia jadi senanglah untuk kita bekerjasama sebab tim petugas haji ni kebanyakannya orang yang sama. Jadi semua memahami karakter masing-masing. Alhamdulillah. Dan ni makcik nak tunjuk lah. Ni tim mana pula nak datang sahabat maktab rasanya kot. Ni bawa ni. Ni untuk maktab-maktab yang lain pun ada buat sahabat maktab round. Ni sahabat-sahabat maktab. Kita tengok ni maktab apa ni? Maktab 68. Itulah. Saya saja je sebenarnya kadang-kadang kita menguji kita punya jemaah. Kadang-kadang jemaah pun tak tahu nombor maktab dia. Dia duduk ingat KT je. KT hafal, nombor maktab tak hafal. Tapi sebenarnya KT tu hanyalah di Movenpick ataupun penerbangan sahaja. Tetapi bila di Mekah, jemaah-jemaah perlu menghafal nombor maktab. Nak tahun ni Nuzuli tak bagi lagi tag maktab kalau dulu kita pakai tahun-tahun lepas, awal-awal turun bas kita dah dapat dah tag maktab. Kali ni memang tag maktab tu dia tak bagi lagi. Ya saya. Kalau tegur saya akan bagi satu kad. Jap. Siapa yang tegur saya ada bagi hadiah.
Ni saya banci bagi hadiah untuk letak kat nusuk. Okey. Okey. InsyaAllah sama-sama Haji Mabrur insyaAllah. Itu keistimewaan siapa tegur banci tahun ni kita bagi kad. Jap, banci nak review lain ni, tiba-tiba review sahabat mantap pula kan. Okey. Macam banci nak tunjuk sebab ni pun untuk rekod banci lah, senang. Kita nak tunjuk dekat jemaah. Ni pintu 69 daripada sana, ni turun bas. Kita akan masuk daripada sana lah kot. Ini sebenarnya pintu ni kita tak turunkan bas tapi tengok pada keadaan lah. Biasanya kita akan turunkan bas dekat sini. Jemaah akan masuk ke kandang ni ataupun kandang keluar ataupun kandang masuk kita panggil. Okey, kita tengok kat sini dan kemah kita dekat sini. Ni dia. Ni kita masuk dulu kemah kita, pergi ke sini. Pergi ke kiri. Pergi ke kiri. Dan kita terima kasihlah kepada akak-akak kita yang bekerja bersama dengan Nuzuli. Terima kasih banyak. Mini love. Okey. Lepas tu kita jalan lagi. Jalan berapa kemah ni? Sekejap. Daripada pintu gerbang, pintu masuk tadi. 1, 2. 2. Kita jumpa Kaswah Travel dulu. Lepas tu nombor 3. Jadi senang je kemah tahun ni. CSO. Ini pun kemah kita juga kan? Haji Muaz, ini sama kan? Ini. Kiranya daripada pintu masuk tu 1, 2. 1, 2. Jadi Yaskin dengan CS Holiday digabungkan dengan 2 ni. 2 ni lah. Jadi dekat je, dekat depan je pintu depan. InsyaAllah tak ada masuk ke dalam Ustaz. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Kemah ni? 2 ni. Alhamdulillah dapat dekat-dekat. Okey. Ni dia. Okey, insya-Allah. Rasanya kita turun bas kat sini lagi senang. Turun bas kat sini. Jadi kita dekat dengan depan ni kita tak payah pening sangat. Jadi senang. Kalau yang duduk kat dalam, biasanya kena naik turun, tak tahu bas dah sampai ke. Kalau ini kita duduk je depan pintu. Andalusia kat mana bos? Belakang Nasib lah. Nasib lah. Andalusia biasa jemaah dia orang ramai. Jadi dia orang setempat. Berapa kemah bos Andalusia? Kemah besar 1 lah? Sekali dengan Muha Batin. Tak apa, Muha Batin dengan Andalusia memang adik-beradik. Okey. Zaz insya-Allah. Kan sebenarnya apa-apa pun kita nak semua mendapat haji yang mabrur dan kesesaan kepada jemaah-jemaah kita sendiri. Okey. Kita tengok ni kemah depan, kita tak nampak toilet dekat depan ni. Toilet dia kita kena masuk ke dalam sikit. Ni. Baru nak buat kerja sekarang Sekejap. Jangan tinggalkan saya. Okey, ni toilet. Manakah toiletnya? Paling dekat dengan kemah CS Holiday. Di manakah toilet? Sebab toilet ni antara benda yang paling penting. Tapi sebenarnya toilet ni kita kongsi-kongsi je semua. Mana toilet? Ni ada dewan makan Dewan makan dia ni. Tempat buffet. Ni kawasan buffet. Kita tanya KE, bos kita. Di manakah toilet? Boleh tahan. Kat sana toilet. Jadi siapa di kemah depan ni memang best sebab boleh turun bas tapi toilet dia agak ke belakang sikit lah. Ke sini. Kat sini toilet dia. Menyelang beberapa kemah juga. 1, 2. 2 kemah. Ni dia kita jalan. Ni laki ke perempuan ni? Kang termasuk ni. Laki sini belakang perempuan. Laki sini Okey, ni laki kat sini. Ni toilet dia. Sedang dipertambahkan tempat wuduk apa semua. Ni dan kita tengok ada tak jamban duduk. Itu yang biasanya ada persoalan. Ni yang mana ni? Ini yang bawah panggil apa? Jamban bawah. Jamban cangkung. Jamban cangkung, jamban cangkung, jamban cangkung. Cangkung. Duduk. Duduk ada satu lah. Tapi tak apa, boleh. Tapi biasanya bukan kat sini sajalah. Sebab sebelah sana perempuan. Jadi,
Beginilah. Memang kita tengok macam menakutkan, tetapi benda-benda macam inilah yang akan menjadi kenangan terindah KI Haji KI kita. Ni akan jadi kenangan terindah. Kerana kita tahu bukan senang untuk kita masuk ke Arafah. Masuk ke Arafah semua. Jadi kita doakan semua yang masuk ke Arafah ni pada hari wukuf mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah kita jumpa Ustaz Don kita. Tengok Ustaz Don kita. Tengok ramai orang nak ambil gambar dengan Ustaz Don. Ni dia. Jadi kita ni lah. Oh, panas. Oh, tapi tak adalah. Sekarang pukul 9 lebih. Sekarang pukul 9 lebih. Kalau nak tengok pada temperature, sekarang baru 33 Celsius. Pukul 9 lebih. Kita doakan semasa hari kejadian akan di-drop lagi lah. Okay, setelah kita melihat maktab 69, sekarang ni sebab CS Holiday pun ada juga maktab 112. Jadi kita orang telah menghadiri di lokasi maktab di Arafah 112. Ni semua. Di bawah sana pun 112, kat sini pun sama, kat atas pun sama. Kita tengok 112 punya kemah. Dan kita akan tengok jugalah kemah CS Holiday maktab 112 di lokasi yang mana. Kita masuk pejabat dulu. Ni ada pejabat dia dekat dalam ni. Okey. Dalam ni. Okey, kita dah masuk dah dekat pejabat operasi pejabat operasi pada tahun ini maktab 112. Tengok dekat sini. Ni dia. Pejabat operasi dia. Oh, nampak hebat lah. Tak nampak. Kecil sangat. Tak boleh nak zoom. Tapi tak boleh zoom. Okey. Semua sekarang ni suhu okey lagi 35 Celsius pada pukul 10. InsyaAllah. Okay, setelah kita orang dapatlah aircon yang sekejap. Aircon yang sekejap. Dapat air Pepsi dia kan. Oh, memang lega. Tahun lepas macam tak ambil gambar petugas, tapi tahun ni boleh lah kot. Okey. Tengok persediaan yang masih banyak lagi. Persediaan yang masih banyak dekat sini. Berlori-lori lagi sampai. Ni tempat dia punya logistik kot. Nuzuli punya tempat simpan barang. Jom kita tengok apakah yang akan dibincangkan. Di manakah kemah CS Holiday pada tahun ini. Jom. Oh, perbezaan saiz pun kita tahu tengok. Ni 112. Okey. Tak rasa gelap ke sebab spek mata saya ni? Oh, spek mata. 112 memang lain, asyik ada kuih Tapi kapet sama. Kapet dia memang saya puji lah tahun ni. Tak payah ada tilam pun kapet dia. Makan. Saya buang gula sekarang. Okey. Ni salam orang-orang hebat semua ni. Okey. Kita tengok. Oh, ni dia. Peta kemah kita. Kita tengok air. Semua ada. Pepsi. Semua ada dah. Dia bila dah tak ramai orang ni, barulah kita pergi tengok kemah. Mana CS Holiday. Ni Jad. Oh, Jad 401 packs. Dia dapat satu kepulauan dia. Ya, mana Brunei, Mim, 3D, MKM, J Ibrahim. Mana dia? Oh, CS Holiday kat sini. Ni dia peta CS Holiday. Ni dia 91 packs. Dapat pulau. Kita tengok kemah CS Holiday dia bersama-sama dengan Yaskin dengan juara. Satu roll yang besar. Sebab kemah ni besar. Kalau kita tengok saiz kemah, kita tak tahu berapa pack yang akan dapat menampung
Kalau tengok pada calculation ni satu berapa pack satu kemah ni besar ni. 91 tambah 70 tambah 15. Macam mana entah nak kira-kira dia. Bolehlah tolong kirakan, baca di komen. Tengok. Macam mana? Okey. Tinggal makan je dulu. Kita tak tahu makan apa hari ni. Inilah kemah besar 112, tapi 112 dia banyaklah perbezaan dia. Dia ada kemah yang kecil, ada kemah besar sebab kedudukan dia di atas bukit. Ni dia. Okay, kita tengok sekarang ni Haji Anwar, Ketua Operasi Bahagian PJH, dan juga pihak daripada pihak Nuzuli, Syekh Jamil kita, Datuk Jamil kita sedang bagi briefing lah, mengatakan kemah 112 ni berhasil lagi dalam proses proses naik taraf lagi. Dia tak siap sepenuhnya lah hiasan dia yang buah luar, tapi dalam kemah semua alhamdulillah. Pakcik tengok kapet kapet tak payah ada sofa pun tak apa tahun ni. Kapet dia di 69 dengan kapet di 112 agak sama. Ini lambang Nuzuli. Cuma ini tebal sikit. Tebal sikit, tapi bagi banci bab kata dia duduk atas kapet pun dah selesa dah. Bonus kena banci. Oh, alhamdulillah. Tapi sofa tahun ni pun kita tengok sofa yang agak menarik sebab dia tak besar sangat. Bila sofa besar, masalahnya bila kita nak solat. Tapi bila sofa yang kecil macam tu, kita nak susun atur untuk solat, cukup mudah lah. Macam tahun lepas kesian kena duduk atas sofa nak semayang kan. Tak muat. Sebab ada peraturan sofa tak boleh dikeluarkan. Dia takut menghalang jalan. Tunjuk kapet pula lama-lama kan. Ustaz lah kita. Tengok masa-masa ni lah setiap wakil-wakil syarikat akan membentangkanlah apa yang diorang nak, apa yang diorang planning, dan pihak daripada Nuzuli juga tabung haji pun meminta persetujuan lah macam mana pergerakan apa semua kat sini lah. Tapi ni baru satu kali mesyuarat. Kejap lagi banyak lagi mesyuarat yang perlu dihadiri. Ni baru first round. Kita tengok. Ada je yang excited untuk bersuara, ada je excited tidak mahu bersuara. Kita tengok. Ada travel ikut je. Ikut je lah apa yang diaturkan. Tapi ada travel yang akan semua ada pengalaman masing-masing. Kita takut benda-benda yang tahun lepas terjadi balik ataupun mengulangi yang kelemahan-kelemahan yang lepas lah. Dan ada juga yang masih lagi tengok map. Tengok maps lagi. Kita pun tengok maps boleh kita tengok, tapi kita pun tak tahu kemah mana satu. Tapi bagusnya Nuzuli dia akan letak signboard. Dia akan letak signboard. Dia akan sediakan semua benda lah. Kita tak payahlah buat banner dah lepas ni. Tak payah buat banner, tanpa banner pun tak payah dah. Nanti boleh di dalam? Boleh di dalam. Tak, kiranya di luar pun. Dulu kan di luar kan kita kena tampal baru jemaah kenal. Tapi sekarang ni ada signboard semua. InsyaAllah yang terbaik. Dan semakin lama semakin baik, insyaAllah. Amin. Yang penting di hari Arafah, apa yang kita rancang Allah yang menentukan. InsyaAllah. Banci rupanya baru je tengok peta yang kita orang yang CS Holiday Yaskin juara ni menjadi tuan rumah hari ni. Ni dia jadi tuan rumah. Rupanya inilah kemah kita orang. Yang kita orang tengah duduk ni, inilah kemah kita orang. InsyaAllah Banci bawa jalan-jalan kat luar. Okey. Kemah CS tahun ni, ni dia. Memang kita dah masuk dah. Kemah CS kat belakang kita ni, betul-betul ni pintu masuk 112. Kat atas ni kemah orang lain. Tapi kemah orang bawah atas ni lawa view dia. Tapi kemah CS Holiday yang kat sini. Kiranya kita orang tak ada view lah, view jalan ni. Tengok. Ni dia. Belum siap lagi. Jadi kita tengok toilet kat mana. Okey. Okey. Ni bilik air dia. Oh, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Dia orang tengah lap-lap, dia orang tengah sapu. Jadi kejap lagi lah kita masuk. Kita akan mencari lorong untuk macam mana nak pergi tandas. Lorong ni dia orang dah tak ramai kerja. Okey, boleh. Okey. Kita cari tandas dekat mana sebab apa-apa pun macam mana pun memang jemaah paling penting adalah
tandas. Dia kemah tu satu part, tandas satu part. Di manakah tandas yang terdekat? Ni tandas sebenarnya kita boleh je pakai mana-mana sebenarnya. Tetapi kita akan cari yang terdekat lah. Kita tengok tandas yang terdekat berada di belakang sini. Di belakang sini. Ni tandas dia. Jadi kita boleh keluar ikut pintu belakang ataupun macam mana nanti susunan sofa nanti. Inilah keadaan tandas 112. Kawasan yang cukup lapang. Kita tak tahulah ada kemah ke tak lagi. Inilah tandas-tandas dia. Ni tandas dia. Siap ada penghalang 2. Lepas tu ni tengah lagi renovation lagi. Akan dibuat sebaik mungkin. Ni tempat wuduk. Okey. Okey, tengok dia orang punya bekerja. Fi Tan ni? Fi Nafar. Mana? Fi Nafar? Bro. Ni tandas dia untuk 112. Banyak yang duduk lah kot. Ni yang duduk. Ni tempat wuduk. Wuduk kat sini. Okey, memang alhamdulillah lah. Besar dan kemudahan yang insya-Allah akan dapat yang terbaik kot. Ni kita keluar balik. Jadi tahun lepas ada isu banyak jemaah cakap mana kawasan yang tidak berbumbung. Rasanya kita tak tahu tahun ni ada bumbung ke tidak lagi tahun ni. Jadi tapi kita mengharapkan banyaklah kawasan 112 ni yang tidak berbumbung supaya jemaah-jemaah kita, sebab tahun lepas betul Basir cakap semua nak cari kawasan yang tidak ada bumbung tu agak sukar lah untuk 112. Tapi tahun ni kalau tengok daripada, sebab ni tak siap lagi, kita tak tahu. Kita tak tahu ada ke tidak kawasan yang tidak berbumbung. Sebab jemaah kita tahu jemaah bakal jemaah haji ataupun Daifur Rahman ataupun tetamu Allah SWT, dia nak yang melakukan ibadah yang terbaik. Ibadah yang terbaik untuk mencari, orang cakap tiada sekatan antara Allah dengan kita semua, dengan jemaah. Tapi insya-Allah lah rasanya tepi jalan ni tidak berbumbung kot. Okey, tidak berbumbung kot. Jadi bolehlah jemaah-jemaah menggunakan kesempatan yang ada. Okey, yang paling bestnya Pakcik tengok dia punya ni. Pintu. Pintu dia paling best. Kita buka macam ni. Lepas tu kita lepas je. Dia tertutup sendiri. Itu yang paling best lah kemah untuk tahun ni, untuk 112. Jadi alamak tak tertutup pula. Jap. Dia melekat kat sini. Ni dia. Bancik benda-benda kecil macam ni yang Pakcik suka tengok sebenarnya. Dia punya pintu dia, tengok Ini. Lepas tu alamak dah tercabut dah. Dia boleh tutup sendirilah daripada magnet sebenarnya. Tu yang terbaik insya-Allah. Supaya aircon tak terkeluar lah. Alhamdulillah akhirnya urusan kami semua sudah selesai. Cuma kalau untuk maktab muassir ataupun 69, satu lagi lah urusan yang belum selesai tapi diuruskan di pejabat, iaitu cabut undi pembahagian naiki bas. Bila naik bas tu kita kena cabut undi. Tapi sebenarnya benda-benda macam ni jemaah tak perlu tahu pun. Ini hanyalah orang belakang tabir je yang tahu. Apa itu cabut undi, apa itu apa. Yang kita nak jemaah ikut sahaja apa yang kita telah rancang. Sebab apa? Sebab bukan kita sahaja yang buat haji, tetapi seluruh dunia dan Malaysia lah. Seluruh Malaysia, seluruh dunia. Jadi pergerakan semua hanya di belakang tabir sahaja yang mengetahui. Tapi macam biasa, selagi jemaah tak terbang ataupun tak pergi ke Arafah, lepas Arafah memang WhatsApp akan masuk. Menanyakan, tetapi untuk nasihat Bancik, haji ni bukannya kita boleh duduk pergi kursus 10 kali kita dah faham. Tetapi haji ni kita kena melalui baru kita faham. Okey, kita orang pun dah naik bas. Naik van nak balik ke hotel. InsyaAllah apa yang kita rancang, kita doakan semua berjalan lancar. Dan yang paling utama, semua jemaah-jemaah mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Okey, zas. 满起来。